Itu yang tengah tumbang lagi tuh, Kak. Oh, ramai ini. Pelukis banyak, lepas tu ramai pelancong. Oh, ni tu tempat berjalan kaki. Oh, kejap tu. Okey, kita Assalamualaikum. Kita dah, inilah namanya suasana di Tasik Taiping. Ramai orang berjalan kaki apa semua. Nama juga tempat berjalan kaki. Inilah Tasik dia ni. Oh, ni Tasik dia tu. Tapi dah tak ni sangat, dah tak ada sangat apa dulu yang ada yang kayuh dekat air tu. Sekarang ni tak nampak, tak tahulah Tak ada lagi ke tempat lain. Oh, ni pokok dia ni. Pokok besar ya. Nampak pokok dia ni. Oh, ni datanglah pokok yang dah terus sampai ke atas ni. Dari ni tengok sampai ke atas ni. Ni yang kita tengok yang sebelah kirinya ni. Oh, tu. Ini yang belah kanan pula dari sini, ni yang belah kanan ni. Tu kita tengok dulu pokok yang besar tu. Oh, itulah dulu yang kita pernah pergi sini, yang kita ambil gambar dulu itu dengan kakak besar tu sini. Asyik tadi kali kita pergi Penang dulu kan. Yang berapa sana lagi tu rasanya ada lagi sana di sebelah sana kot. Ini baru yang dekat sebelah sini. Ini pokok-pokok besar ni. Dia orang ni tengah lagi dalam renovation kot. Oh, belah sana pun ada tu yang tengah tumbang lagi tu, Kak. Oh, ramai ini. Pelukis banyak, lepas tu ramai pelancong. Kita lalui dari bawah pokok ya ni. Bawah pokok lalu tumpang lalu kan. Pokok. Dia tahan tak nak bagi jatuh. Sebab dia besar, dia berat sangat. Sebab ini ada tali. Dia orang tengah bagi tahan terpaksa. Sebab ni pun ada tali tape yellow tape. Pokok ni pokok ni pun ada juga yang dia orang potong kan. Jatuh bawah. Ni. Ni sana lagi. Ni nama dia Rain Tree Walk Taman Tasik. Nantilah ambil gambar situ. Siapa sayang? Ya apa ni kereta? Kereta apa? Apa? Banyak pokok-pokok tu. Macam inilah keadaan dalam Tasik tu ya. Tasik Kemunting, jauh ke sana, tak daya. Nanti kita ke situ. Sekejap ya. Oh, ramainya orang. Ini dia orang ada lukis. Belah sini pun melukis. Cantik lukisannya. Tahulah berapa harga dia buat.
lukisan air tu, cat air. Ramai orang sini buat lukisan. Ramai orang melukis. Macam ni lah Tasik tu. Pelancong pun ramai. Sebab tu kan tepi Tasik ni ada hotel ni, hotel Flemington Hotel. Ada Pearl Apartment. Jadi siapa-siapa yang nak menginap depan tu, depan Tasik ni je ada. Dia di sini dah untuk berjalan kaki sebenarnya. Itulah macam ni lah. Ini belah sini je tu ada yang tengah photoshoot pengantin daripada China. Okey. Itu je tadi. Sekarang kita balik ke buat parking. Kita cari tempat yang lain pula. Di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.